Walaupun 20 kena letak point kosong sebab dia meter ruler. Okey, 20.0, 16.7, 14.7, 13.9 dan 13.2. Dapat? Okey, sekarang 1/U, 1/V awak selesaikan. Bila melibatkan tekan kalkulator, berapa decimal places? Cantiknya 3. Cantiknya 3. Sebab 1/U, 1/V awak akan tekan kalkulator, betul? So 3 decimal. Bukan tak nak. Comel Nisa. Bodoh. Comel. Dia nak comel ni. Jangan aku mengantuk ni dah pagi ni. Macam tiba brightness. Kau makan dia ke? Tak adalah, aku tak tahu lah. Bila lakon ni lah. Tak setting. Tak boleh dia. Alah. Buat apa? Cakap aku pula. Sekejap lah. Tak boleh lagi. Yang ni. Salah buka. Bati lah benda ni. Nani, jangan nanti habis ink lah anjing. Tak ni daripada dah jalan. Ya ke? Ya. Sebab aku Raja asal gayanya putih rumah puteri. Okey, so apa relationship dia? Macam nak bagi tahu. Soalan last dia. Apa relationship dia? Sepatutnya. Dapat negatif. Okey, cuba kira keturunan sekarang. Sebenarnya tadi bila awak dah lari sampai sini, segitiga awak boleh guna sini dengan gunalah sampul yang mana-mana. Betul tak? Sebab ni line ni dah ada dah. Contoh kalau ni, aku dah sampai sini. Segitiga kena minimum 4 kali 4 tempat. Tapi itu minimum. Ambil maksimum. Okay, buat segitiga sekarang. Dia slow ni. Kau naikkan dia lah. Dia auto ke sini? Tak lah weh. Shake. Dia menyembut value kau. Tak adalah, kakak tak tahu hak cakap apa ni.